Jangan terus beli Android player kalau anda tak nak rugi. Kena tengok video ni sampai habis. Macam mana tengok, saya ada beli satu Android player pada Mohawk ni. Harga dia ada sekitar 600 macam tu lah. Tapi bila saya fikir balik, macam rugi juga pasang. Macam mana tengok, inilah baris yang tak terlalu rendah sangat. 264 kat sini. 2GB RAM, 64 memori. Tapi dia punya maps ni memang rasa laggy kat sini lah. Anda boleh tengok sendiri macam mana. Tapi walaupun maps dia laggy kat sini kan, tak best nak guna. Mungkin kalau anda ambil baris yang lebih tinggi macam 4GB ke, ataupun Mohawk yang ada pakai OLED tu, mungkin lagi better lah kat sini kan. Tapi yang saya suka lah yang ini, dengan harga sekitar 600 lebih tu, anda boleh dapat sekali dengan kamera belakang kan, dan GPS juga kat sini. Jadi dia terpasang siap-siap. Jadi kalau nak pasang, upah pasang mungkin 100 macam tu je dekat kedai. Tapi yang best dia, macam saya pakai Android kat sini, saya boleh connect dengan Android Auto kat sini kan. Jadi saya nak tengok maps ke apa, saya boleh set daripada smartphone saya je, berbanding kalau saya set dekat sini yang rasa laggy tu. Jadi bergantung dengan bajet anda. Kalau anda bawa RM1000 kan, kalau nak pakai Android player ni mungkin untuk tengok video ke apa, okey lah. Kalau untuk GPS tu saya tak berapa sarankan. Boleh guna tapi laggy-laggy. Kalau anda ada bajet lebih daripada RM1000, yes, anda boleh guna dia untuk maps dan sebagainya. Pendapat anda? Dekat bahagian komen.